apa maksud tarif kepada orang kampung macam saya ni? Dia adalah nama yang berbeza untuk cukai. Oh ya, cukai lah, senang cerita cukai lah. Cukai actually. Aduh, dia bukan konsep-konsep yang susah. Tarif ini actually cukai untuk membawa barang dari luar Amerika ke dalam Amerika. Itu saja cukai. Kan dulu negara kita pun ada tarif, okey? Dan kita buat tarif apabila kereta Proton mula-mula ditubuhkan. Dan pada masa itu, kita buat tarif ke atas kereta dari negara Jepun, kereta dari negara Eropah. Dan disebabkan kereta-kereta kereta Eropah dan kereta Jepun lebih mahal atau dicukaikan, kereta Proton tiba-tiba jadi murah. Nah, pasal itu, kereta Proton sangat-sangat, dia mesil sangat menggalakkan dulu. So, kita pun memang buat tarif. Jadi sekarang ni Malaysia ada tarif ke tak ada tarif? Sekarang ini, I tak sure lah sebab... Oh iya ke? Maksudnya, ya contoh tadi barang nak keluar masuk US ke barang yang nak daripada luar masuk US? So tarif ini adalah barangan yang dari luar Amerika Syarikat yang masuk ke dalam Amerika Syarikat. Dan apa yang Amerika buat adalah mereka telah kenakan tarif ke atas negara China. Dan apabila tarif ini dikenakan, maknanya barangan dari negara China akan jadi lebih mahal. Dan apabila barangan jadi lebih mahal, orang-orang di Amerika Syarikat memang diorang tak beli barang tu. Tak beli barang dari. Betul. Okey. Tapi maksudnya adakah barang China saja yang masuk ke dalam US? Tak. Satu dunia dikenakan tarif. In fact, Malaysia pun telah dikenakan tarif 24%. So maksudnya setiap negara tu berbeza tarif dia? Betul. Oh. Betul. Negara China sekarang ni, dia punya tarif kalau tak silap saya dah mencecah 245%. Ya, betul. So andaikan hari ni negara China dia pandai buat roti canai. Okay. Dan sebelum ini, andaikan kalau negara China import atau negara Amerika import barangan dari negara China, sebelum ini, dalam contoh ini, dia tak dikenakan tarif. Dan untuk import roti canai, mungkin RM1 untuk satu keping roti canai. Okay? Atau $1 untuk satu keping roti canai. Tetapi kalau tarif 100% dikenakan, okay, so sekarang ini roti canai itu akan kos untuk beli roti canai adalah $1. Dan untuk tarif itu, ianya $1.